Macam mana nak dapatkan networking businessman profesional? Profesional maksudnya engineer, land surveyor, doktor, arkitek. Ini profesional. Dan juga businessman. Okay. Pertama yang saya buat, saya join business association. Buat apa tuan-tuan? Join business association yang murah-murah, yang fees dia mungkin setahun 500, 600, 300, ada banyak. Okay? Kalau tak tahu sangat, ChatGPT ada. Hello Mr. ChatGPT, please list down, okay, some business association in Malaysia. Kalau nak Bumi Putra, okay, yang mana probably I can join, okay, to expand my networking. Okay, dia akan keluarkan, okay, daftar jadi ahli dan dia akan invite you untuk pergi seminar-seminar dia. You pergi buat bodoh je, pergi ikut je apa dia cakap. Sometimes dia buat trip, ikut je, okay. Tapi jangan jual dulu. Syarat apa? Masuk tu. Ada medical card, ada hibah, tak jual pun. Itu namanya orang yang al-lurusin, al-pendulin dan al-kayuwin. Bagi make serang, bagi comfortable, positioning yourself, baru you introduce your services. Sebab saya masih ingat satu one of my consultant, okay, exactly dia buat apa yang saya buat. Okay, after like 7 months joining that business association tu, dia bawa balik collected premium of 800,000. Keturunan Ada je orang kaya nak bantu kita tu, bang. Minta bantuan. Minta apa? Minta bantuan. Bang dah sukses ni bang. Tuan dah sukses. Mesti satu hari dulu tuan pasti pernah susah, betul lah? Kan? Orang kaya ni suka cerita sisa susah dia. Iya dek, dulu abang susah, tapi alhamdulillah abang jumpa dengan seseorang. So must be somebody yang jadikan turning point dalam kerjaya atau bisnes dia. You dengar cerita tu. Sebab apa? Sebab you akan gunakan balik cerita tu untuk close the case. Okay, bang, saya faham tu bang. Sekarang saya berada dalam keadaan situasi tuan dulu. Boleh tak tolong saya? Boleh tak bantu saya? Betul? Kenalah cerita sikit. So, yang pertama apa? Join business association. Yang janganlah join first time join dah join yang RM9,999 tak payah. Kau punya FYP bulan ni pun dah sampai. Waalaikumsalam bosku. Waalaikumsalam. Join yang murah. Dari mana tu? Berdasama. Okay, banyak lagi. Okay, Satuan macam panggil Pelindungan Peniaga Bumi Putra, okay, Selangor wilayah. Cari yang boleh pergi seminar, boleh pergi jumpa. Okay. Yang kedua, kalau malas nak buat tu, ada option yang kedua. Okay, tuan-puan, ambil telefon. Pergi dekat Mr. Google. Okay, type situ The Amazing Founder. The Amazing Founder. Keluar apa tu? Dia keluar apa? Planet Evil. Dia keluar apa? Planet Evil. Planet Evil. Kenapa keluar Planet Evil? Okey, lagi keluar apa lagi? Okey. Cari satu lagi. Grow your business. Dia keluar apa? Aswell Brothers. Betul tak? Okey. Ini jangan beritahu Aswell Brothers. Oh, betul. Grow your business. Seminar ni. You join dia punya preliminary class. Dia punya advanced class. Join dia Amazing Founder, CEO apa tu. Join je. Sebab apa? Bila dia join, dia punya admin akan masukkan dalam satu WhatsApp group yang semua dalam tu adalah
founder. But of course, some of them, the founder cannot be found. But it's okay. There are 500, 600 names in there. Okay? Founders of the business. Any type of business, name it. Okay? Amazing founder, grow your business, you masuk je. Okay, dan dia akan invite you register lah. Sometimes free, sometimes RM29, sometimes RM11. Invest. Buat apa tu? Betul sebelah, invest. RM29. Dan dia buat seminar, you pergi. Itu tak penting, seminar tu you buat. Sambil buat quotation boleh, tak penting pun. Betul lah, dia kata tak penting pun, dia cakap boleh sama je. Kan? Because at the end, dia akan upsell you, betul lah. That's why tak penting. Dia akan upsell you. Sebab dia untung kalau you pergi course tu. I beritahu you, tak untung, dia rugi. Tapi dia akan untung kalau you join the next class. Atau ambil dia punya package. So, my trick is, I join. Setiap kali Amazing Founders, I can join. Okay? Bukan nak belajar sangat, tetapi nak create networking. So, dia masuk ke dalam WhatsApp group, I akan tengok profile sama seorang. Okay? Then one of the profile ni, betul-betul kalau you tengok akak ni, you pun rasa dia tak ada duit pun. Tapi, saya nampak nama dia, saya save nama dia. Then so happen that masa break, minum dengan dia dan berkenalan dengan dia. Okay? Dia jual apa tuan? Dia punya revenue, sales revenue dia setiap bulan 200,000. Berapa ribu? 200. Okay. Dia jual apa? Jamu. Kosek. Street pizza. Pizza buatan sendiri. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, Google pizza KTM. Okay. Google pizza KTM. Pizza KTM Taipei. Kalau saya tak kenal dia ni, saya ingat apa ni jual pizza. Orang mana beli pizza tepi jalan, kedai tu orang beli pizza kat mana? Kan? Dia jual ni dan revenue dia setiap bulan 200,000. Okay, katalah 30% dia punya untung. 30% out of 200,000 berapa? 60,000 sebulan bersih. That's why pada mereka yang tak tahulah cari pasaran mana, kan? So first kali join business association. Nombor 2, join program. Jangan pula you all pergi join dan masuk pula business dia. Janganlah, faham? Join, seronok lah dia punya apa ni. Dia kecil-kecil, nak buat lah. Awak jual masalah Tak payah lah. Orang join je. Buat takkan buat lah. Habis semua jual. Beritahu sebelah. Janji tau. Mungkin janji dosa. Dia cakap dia suka join. Dia kata tak jual. Dia suka join, dia jangan jual kan. Okey, boleh? Awak join. Dua cara saya bagi. Jadi wakil. Kalau buat besok, ada saya bagi lagi banyak cara lagi. Ini dua cara yang mudah, yang senang, yang tak ada kos sangat. Ini cepat tak kena buat. Join business. Bismillah. Alright. Kenapa tuan-puan? Sebab kita kena faham mana yang mudah? Jual 10 biji kereta Honda ataupun satu Mercedes? Ada yang kata 10 kereta Honda. Jadi dia jual 10 Honda, 10 Mercedes atau satu Mercedes, proses dia sama tak? Proses tetap sama. Tetapi kalau dia dapat berbaloi, dapat jual satu Mercedes. Tapi kalau dapat jual dua nak tak? Honda pun dapat jual, Mercedes nak jual. Boleh tak? Okay, right now. So, that's why tuan-tuan kena faham tentang konsep hibah takaful dalam estate planning. Kena faham. That's why saya faham dekat sini ramai yang pakar estate planning. Saya bukan cerita tentang estate planning, tapi nak cerita tentang peranan takaful kita dalam estate planning. Okay? Bismillah. Current situation, kena faham dulu current situation. Current situation masalah dekat Malaysia ni apa? Ini tahun bila? 2013 berapa juta? Berapa ribu juta? 60 billion. 60 billion. Banyak ke sangat banyak? Banyak. Masalah tak? Okay.
1 bilion ada berapa million? Pandai. Okay. Now, 2024 agak-agak berapa bilion? It's almost 90 billion. Harta yang start tak boleh distributekan. That's why bila ada masalah, ada peluang. Betul tak betul? Betul. Kita tengok sebelah, ada masalah, ada peluang. Okay, now. Alright. Dan kita pun tahu, for my Muslim friend, okay, kita pun tahu, ini hak keluarga kita. Hak keluarga. Bila hak maksudnya wajib tak ditunaikan. That's why diberitahu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dia kata apa? Tinggalkan anak isteri dalam keadaan kesenangan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan susah dan meminta-minta. Itu hak mereka dan wajib kita kena tunaikan kalau kita sebagai perempuan. Now, Allah. my first question to you is, if let's say you have an asset banyaklah, ada retirement asset, ada investment asset, ada physical asset, ada fixed asset, betul? Betul. Now, what will happen to your asset? Contoh, tuan nama pun, yes, Faizul. Okay, Faizul boleh bangun sekejap? Bukan untuk Faizul. Okay, of course Faizul ada asset lah, kan? So what happened to your asset if semalam you depart or migrate? Okay, kalau semalam you ke syurga, what happened to your asset? Tim boleh bagi mic? Tim boleh bagi mic? Okay. Apa yang berlaku? Aset tu akan bertukar nama menjadi apa? Yes, estate kan? Daripada nama aset bertukar menjadi harta pusaka. Harta pusaka atau kita panggil estate. Ada juga prospek saya, bang, saya tak ada estate. Aduh, nak gelak nak nangis pun tak tahu. Dia pusaka tu dipanggil estate. Kalau ada meninggal, dipanggil estate. Nak gelak kena nangis. Then what happened then after that? So kena lalui proses untuk pencairan harta pusaka. Pencairan. Okay. Kenapa dicairkan? Sebab nak bagi Kena beku? Sebab dibukukan. Betul? Okay. Terima kasih Faizul. Okay, tepuk tangan Faizul. Okay. Siapa yang bekukan masalahnya? Isu dia. Siapa yang bekukan harta kita? Government. Lagi? Mereka dan keluarga. Okay, that's why kita tahu ni Yang bekukan adalah bismillah. Guna sales idea ni. Tanya prospek you. Dekat Kota Damansara, Kota Dan. Tim. Alah. Kita. Makan. Tolong saya tulis kat sana. Tak ada tak banyak. Sikit. Berapa tu? Suas. Stapler. Okay. Nama dia apa? Probate and admin. Semua permintaan kafir kena faham ni. Dan tahun sekali kena hafal. Bila hafal tahun, you akan nampak bijak. Bila hafal tahun nampak apa? Nampak bijak. So namanya apa? Yang membekukan aset kita lah probate. Sebut semula, probate and Administration Act 1959. Akta ni yang bekukan harta kita. Okay? Alright. Dan saya akan cerita sebentar lagi macam mana case study, one of case study yang kita orang close based on this probate and admin. If you were to ask your prospect, Mr. Prospect, have you heard about probate and admin act? Rasa-rasa dia cakap macam mana? Apa jawapan dia? Tak pernah dengar, tak pasti. Bukan kata prospek pun tak pasti, agent pun tak pasti. Betul tak? Tapi how useful this probate and admin act to you, yang boleh tolong you close bigger and faster. Okay. Probate and admin act ni kerja dia apa? Meninggal, beku. Kenapa dia bekukan? Tak menyusahkan, betul? Kan? Kenapa dibekukan? Kenapa perlu dibekukan? Sebab apabila esok dicairkan,
First of the list. Wait, ada orang. First of the list. Lebih besar aku nampak kan. Okay. First of the list apa? Bila dicairkan esok, first of the list yang menunggu ratu saja ni siapa? Ha? Haris. Jawapan tu betul, soalan saya salah. Apa? Okay, first of the list apa? Yes, betul. First of the list ada. Kita panggil apa? Creditors. Siapa creditors? Lagi? Corporate and Admin Act. Anu. Lagi siapa lagi? Yes, lembaga. Betul. Lembaga lagi? Zakat lahir. Zakat, yes tu. Hutang akhirat. Kalau orang buat bisnes, normally dia ada credit line dan sebagainya, credit card dan sebagainya, so itu semuanya creditors. Okay. Ataupun kalau orang buat bisnes, dia ada creditor dengan supplier, itu pun hutang. Faham? Okay. Yang kedua, ni first kan? Yang berhak, yang kedua betul, jawapan tu soalan saya salah. Okay. Tak betul, sikit. Yang kedua, wasiat. Okay, almost there. Yang kedua on the list. Harta sepencarian. Siapa cakap tu? Yes, betul. Tepukan untuk dia. Harta sepencarian. Malah saya tulis HSP lah harta sepencarian. Itu pun kalau ada lebih. Kita sebelah, kalau ada lebih. Okay, dah settlekan hutang dunia akhirat. Yang kedua cakap apa? Kalau ada lebih. Bagi kat mana? Harta sepencarian. Suami boleh tuntut, isteri pun boleh tuntut. Vice versa. Nombor 3. Priority nombor 3. Oh ya, dah. Oi. Dah penting. Keluar. Saya dah tak dapat. Ha? Mana bunyi daripada tadi? Sian ni. Sian dia, dari tadi dia pada ting. Tinggal ni. Hazrul. Itu tengah jalan. Nanti next session kita buat itu punya office itu punya digital. Kau sampai? Jadi klip besar. Untuk I gini. Terima kasih Azrul. Bukan tu Azrul. Dan ada. Okay. So nombor 3 apa tempat tadi? Pertama apa? Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Kalau ada lebih. Kita sebelah, kalau ada lebih. Atau wakaf 1/3. Atau yang keempat baru waris berdasarkan faraid ataupun konsensus keluarga, muafakat keluarga dan sebagainya. So kan itu pun kalau ada, so you kena faham dulu sebagai pemerintah kampung, kena faham dulu sebab kita punya produk kita tak payah lalui semua ni. Betul lah siapa? Betul. Produk kita terus je pergi tanpa payah lalui semua proses ni. Okey, tuan-tuan. That is what happened to your asset. Di tugas Probate and NB Act 1959 dan juga SOP, proses-proses yang akan berlaku, you kena faham. Okey. Bila berlakunya pencairan aset ataupun asset calling, liability calling, dan of course yang paling dekat dengan kita adalah apa? IFSA 2013. Kalau boleh hafal section dia. Okay. Kalau prospek tanya, adakah pampasan kematian daripada kampung ini protected by the act? Okay. Selamat dan akan terus pergi kepada waris.
Yes. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dilindungi oleh IFSA ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Section 142 jadual ke-10. Bayangkan prospek dengar cakap macam ni. Okay, apa dia rasa? Kan, kita sebelah, wow. Dia akan rasa you terror tak? Pandai. Ingat tak? Section berapa? 142 jadual ke-10 menyatakan bahawa pampasan hibah tagahul Section 142. bukan sebahagian daripada pusaka atau faraid, dan juga menyatakan bahawa pampasan hibah tagahul is not subject to pay the debts. Not subject to pay the debts. Ataupun bayar hutang. Okey, 5 sebab. Pertama, formula dia 5D. 5D. Okay. By the way, kalau ada nombor 5 tu apa? Muka surat 5 dekat workbook you. Muka surat 5 dekat workbook you. Okay. Pertama, masalah delay. Pengurusan pentadbiran pembahagian pusaka biasanya akan delay. Berapa tahun? Berapa tahun delay? Ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun, 10 tahun. Okey, contoh. Kenal siapa ni? Saya tanya, saya jawab lebih cepat, betul? Allahyarham Tan Sri JJ. Bukan. Syed Kecil. Okay. Allahyarham Tan Sri Syed Kecil. Ini kaum keluarga siapa? Tan Sri Mukhtar Al-Bukhari. Meninggal dan meninggalkan jumlah estate nilai 400 juta. Berapa juta? 400 juta. Okey. Waris dia siapa? Straightforward waris dia. Okey, ini waris dia. Ada 4 orang pun dia. Which is siapa? Anak lelaki daripada isteri pertama. Syed apa? Syed Gamal. Isteri kedua masih hidup, Puan Sri Sofia, dan anak 2 orang anak perempuan daripada isteri kedua. Straightforward tak? Straight. Mudah kan? Ya. Kan? Tapi apa jadi? Tuan-puan, bila tuan-puan tidak, prospek kita tidak merancang pusaka betul-betul, bukan kita nak bahagi, problem terjadi even masa nak lantik pentadbir. Betul tak betul? Berapa lama mereka naik turun mahkamah, tuan-puan, untuk selesaikan, untuk decide siapa akan jadi pentadbir? Berapa lama? April 2009 sehingga April 2011. Berapa tahun tu? 3 tahun. Untuk distribute ke ataupun untuk lantik pentadbir? Keempat orang waris ni apply to the court, civil court, untuk jadi pentadbir. Kenapa? Kenapa dia nak jadi pentadbir? Because most of cash asset, bila dah selesai urusan ni, will be liquidated and masuk dalam akaun pentadbir. That's why kesemuanya request demand nak jadi apa? Pentadbir. Jadi tuan-puan, eventually what is the verdict from the court? Apakah keputusan mahkamah? Agak saya punya pentadbir. Syed Gamal. Syed Gamal. Kenapa Syed Gamal? Sebab namanya Jamal Abdillah. Sebab anak lelaki tunggal. Okey. Lagi isteri dia. Okey. Mahkamah decide joint administrator. Maksudnya apa? Empat orang jadi Pentadbir. pentadbir bersama. Jadi dalam situasi itu buat, siapa yang menang? Come on, siapa yang menang? Syed Gamal. Yang menang adalah lawyer mereka. Betul? Siapa jawab lawyer tadi? Ada jawab lawyer. Siapa jawab lawyer tadi? Tuan, bukan? Allah ada maaf. Yang menanglah siapa? Okay. Yang kedua, kenapa perlu ada hibah takaful? Sebab most of asset yang kita ada sekarang is subject to dispute. Apa maksud dispute? Okay.
konflik dan sebagainya. Okey, contoh. Kenal siapa ni? Kenal kan? Okey, bila kematian tu berlaku? 2015. Allahyarham Tan Sri JJ kan? 2015. Bila settle? Baru settle. 2015 meninggal. 2024 ujung 2024 baru settle. How many years? 9 years. 9 years. Itu maksudnya ada apa? Ini sebab ada disputes. Ada harta-harta yang tak di-declare dan sebagainya masa buat pengisytiharan, menyebabkan benda ni memang sangat lama. So, kenapa the mother wanted to have dia punya portion? Kenapa mother dia fight? Mak dia dah tua kan? Initially, the total estate of the deceased 2 Billion. over billion. Berapa banyak? Billion. Bahagian mak berapa? 16.67%. Kali tengok. 16% kali dengan 2 billion. Berapa? 300 juta lebih betul. 300 juta. 33, are you sure? 300 juta, betul? 16.67% out of 2 billion. Banyak ke sangat banyak? Lagi banyak daripada kita punya total FYP kita. Jadi kalau yang ini mak dia, halo mak, sini mana siapa mak kat sini? Mak nak tak? 300 juta. Okey, mungkin mak dia tak nak perempuan, tapi anak-anak mak dia nak. Itu sebenarnya jadi nak. Dishonest maksudnya mungkin berlaku ketidakjujuran dalam proses mentadbir ataupun mengalihkan dan juga menggunakan harta tersebut. Contoh, ini selalu kes yang saya bawa di prospek saya sebab saya begitu dekat dengan this case. 2015 juga, sejak peristiwa ni semua Myvi jahat. Sejak ni Myvi ni racing dekat Duke, langgar Pajero, dia capsize, maksudnya dia terbabas, dan husband and wife meninggal dengan anak dia. Dan tapi dia ada anak lagi yang lain masih hidup lah, anak kecil. Siapa jadi lepas tu? Kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita tengok peristiwa ni tuan-tuan, dan keluar nombor akaun, kita buat apa? Kita pun derma lah. So total collection according to the accountant dia tak banyak dalam 600 ribu. Sorry 600 ribu. Siapa yang pegang duit tu? Bapa saudara, the brother of the deceased. Dan kita pun tak tahu, diam. Sampai satu masa keluar cerita dekat mahkamah, kakak deceased ni saman abang dia, saman adik dia yang jaga anak-anak si mati. Rupanya duit itu tak digunakan tuan-tuan untuk kegunaan anak tersebut, anak yatim tersebut. Malah digunakan untuk apa? Yes, lavish wedding, lagi beli kondo, few kondo dan sebagainya. Nampak kan? Kesiannya macam apa tu? So bila duit tak ada, tak apa. Bila duit ada, kadang-kadang manusia berubah. Betul? Okay. Jadi ini ada sebab. Ada sebab kita perlukan ibah takaful. Yang keempat, discard. Apa maksud discard? Tolak, void, cancel. Walaupun seseorang tu menulis wasiat di mana-mana trustee company, ataupun saya menulis wasiat dekat satu trustee company, boleh tak saya tulis wasiat baru? Bila saya tulis wasiat baru, apa jadi wasiat lama? Batal. Jangan happy sangat. So para isteri dekat sini, ya, tolong cek ya, selalu cek wasiat suami anda. Sebab jangan gembira sangat. Ui abang, abang bagi semua ni, banyak sangat abang. Jangan gembira dulu. Sebab mungkin dia ada wasiat tempat lain. Halo. Hai. Dan yang kelima, disebabkan kita semua ada apa tuan-puan? Ada. Okey, ini sebab 5 sebab 5D.
Dan seterusnya tuan-tuan, ketahuilah. Okey, ikut saya baca ya. Okay, bismillah, 1, 2, 3. Creditors tak akan cari ayah, ibu, kakak, abang atau adik untuk selesaikan hutang. Tetapi mereka akan cari isteri anda yang masih terkapai-kapai kesedihan. Kejauh sebelah, sian. Betul tak tuan-tuan? Bank semua tak akan cari mak abang itu. Dia akan cari siapa? Isteri. Itu sebab isteri kena make sure that suami ada enough and adequate coverage. How much is enough? Isteri, angkat tangan isteri, siapa yang isteri kat sini? How much is enough for your husband to have protection? Berapa ibu perlu ada? At least berapa? 2 juta kan? Sebab siapa suami yang 3 kali 500 ribu, isteri tetap menangis, sedih. Tetapi nangis dia lama. Yang tinggalkan 2 juta pun nangis, tapi nangis sekejap aja. Faham? Dan lagu ni pun berbeza. Alright, that's why this thing shared by my client, my own client. Okay, my non-Muslim client, he share. Kenapa you ambil this one, Mr. Siva? 6 habis. Kenapa I ambil suami? Dia kata sebab katakanlah Tuhan bagi I balik ke muka bumi ni, tengok anak isteri I don't want them to be in mess. Faham tak? Okay, that's why a man who dies without a proper financial planning should have to come back and see the mess that you created. Faham tak faham? Kedua sebelah, sentak terus. Okay. Now, kenapa ibadah kafur? Very easy, paling cepat. Siapa pun dapat death claim sini? Silakan tangan. Berapa cepat dapat cek? Sebulan? 14 hari. Berapa? 1 hari? Oh, hebat. Hebat. 1 hari ya? Macam mana tu 1 hari? Macam mana? Wow, Vera. Okay. That's why when you're talking about death claim ni tuan-tuan, 1 hari dulu kan, zaman dulu ada kita panggil convention agent insurance Bumi-Putra. Dulu. Sekarang tak ada lah. So, masa break ada 3 agent daripada syarikat berbeza. Syarikat A, syarikat G dengan syarikat P. Tahu P mana? Syarikat A, syarikat G dan syarikat P. Kebetulan mereka terpaksa duduk dekat satu tempat minum kopi. So P dia tanya syarikat A, aku dengar company kau bagus. Ya, betul. How fast you can actually pay the claim check? Aku dengar cepat. Company aku memang efficient. Okay? Tak ada delay. With all the document punya ready, dah submit. Within 2 weeks, death claim check is ready. Wow, hebat. 2 minggu dah siap. Tapi G dengar. Ejen syarikat G dengar kan? Dia kata, 2 minggu lambat bos. My company even more efficient. Sebab if you say you jump from the 12th floor, then when you reach the floor, the check is ready. Luar lah weh. Syarikat P dengar, Allah, ini lagi hebat ni. Kan? Jump from the 12th floor, reach the ground, check ready. Oh. Tapi syarikat P paling best lah. Kan? Dia kata itu pun tak bagus. Syarikat I lagi bagus. Lagi cepat? Yes, lagi cepat. If you jump from the 12th floor, you reach 6th floor, we hand over your check. So bagusnya syarikat P tu. Siapa syarikat P tu? Syarikat you all lah kan? Betul lah? Joke aside. Yeah. Okay, that's how we talking about paling cepat. Kedua, yang kita dapat tu cash asset. Yang kita punya klien dapat ataupun waris dapat tu dalam bentuk apa? Cash asset. Okay, ada orang meninggal dia tinggalkan aset tetapi fixed asset.
Wahai sang isteri dekat sini, saya tanya, sekiranya ada pilihan, bila suami meninggal, you nak fix asset untuk kebun getah, kelapa sawit, ataupun you nak cash asset 1 juta? Siapa cakap cash asset? Siapa nak fix asset kebun getah, kelapa sawit? Tapi semasa saya buat satu kursus financial planning dekat satu GLC, ada seorang participant tu, dia bangun, Sifu, saya nak dua-dua. Dia nak apa? Dia nak dua-dua. Masuk akal juga kan? Dia nak dua-dua. Cash pun nak, fix pun nak. Okay? Alright, now. Yang ketiga, penerima adalah penerima hak mutlak. Yang seterusnya, yang paling penting, okay, pampasan hibah takaful is creditors proof. Maksudnya, creditors cannot go after your pampasan kematian. Itu paling penting. Now, realiti pembahagian pusaka. Okay. Bismillah. Sekali lagi saya menjemput slide ni pun cukup. Yes, dari depan sini. Kak. Oh, cik Kak. Kejap. Okay, naik atas kejap. Yes. Ya, yang saya tunjuk tu. Ya, awak. Yes. Dia sebelah tu. Ya. Empat dia. Alright. Sila ke atas sekejap. Yes, cik adik ni juga. So, nampak muda, kita nak berlakon. Buat satu sketsa Hati Pusaka nama dia. Saya perlukan seorang lelaki untuk jadi anak lelaki, boleh? Volunteer? Anak lelaki. Saya muda sikit lah. Dah berubah anak lelaki aku. Boleh? Come. Come. Maizul. Thank you. Okey, seorang lagi yang agak mature untuk jadi ayah. Yes, boleh. Faris, okey, boleh. Kau. Okey. Baik. Malu. Seorang lagi yang senior pada Baim, atau boleh rasa dia lebih senior, lebih bijak pada Tuan Baim. Ya, okey. Lelaki, come. Kita temukan. Alright, come. Untuk jadi ayah Tuan Baim. Oh. Dan seorang lagi, Boleh jadi. wanita untuk jadi mak Tuan Baim. Anak mak Tuan Baim. Boleh ke? Terima kasih kerana sudi ke? Tak macam apa. Berdiri je. Aziza. Okay. How young are you? 74. Hello. 74 weh. Sini lagi. Hai, saya respect dah. Bukan Aziza kita. Come. Boleh Boleh kan? Come. Tolong Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa cerita tentang ibah takaful kematian, siapa mati dulu? Suami ke isteri? Suami mati dulu. Migrated. Faham? Okey. Anak lelaki apa Ustaz? Anak lelaki? Okey, bila cerita tentang pusaka, jangan cakap pecahan. Sebab confuse. Cakap apa? Percentage. Kan? Kalau cakap 1/8. No. 1/8. Berapa? Oh, cakap percentage. Okey, 12.5. Isteri mana? Isteri. Boleh? Ke je nak jadi isteri? Mana isteri baik? Sekejap boleh Ini kita lakon je tau. Betul-betul mungkin. Ibu apa? Ibu apa? 16 macam tadi 16. 16, 9. 16. Hilang lagi saya. Okey. Alright. Anak perempuan 18. Okey.
Okey, nak. Katalah dia tengoklah kalau 8% daripada 10,000. Kau jangan cakap banyak sangat. Okey, katalah Tuan Baim kaya kan, betul tak? Kaya. Katalah dia tinggal 1 juta cash, contoh. Okey, contoh So apa jadi kat Baim? Migrate kan? Okey, nah. Siapa dapat 16.67%? Both parents, betul? Maksudnya daripada kalau 1 juta berapa? 166,000 plus. Betul? Okay, now. Then the son, okay, akan dapat berapa? 361,000 plus. Cukup untuk beli macam ni. Okay. Setiap hal. Lepas tu anak perempuan half lah, 180,000. Okay, now. You kena fokus kat figures yang boleh tolong you close case. Kat mana? Okay, out of 1 million, the wife will be getting how much? 2%. Faraid itu adalah sempurna. Faraid sempurna. Yang tak sempurna apa? Kita yang melaksanakan, betul tak? Okay. 12.5 ada sebab kenapa dia begitu. Sebab apa? Tanggungjawab keluarga akan jatuh kepada siapa? Okay. Tapi dia minat tanggungjawab ke dia minat duit? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Okay. Now, if the wife aware that actually her portion out of the total estate 1 juta, 2 juta hanyalah 12.5%, is she worried? Worried or very worried? Very worried. Faham? Dekat sini lah. Okay. Tugas kita sebagai pemerintah kafur, bagi tahu dia. Apa tadi? Daniel, nak tambah tak quotient ni? Nak tambah tak? Supaya jadi banyak. Nak tak? Silakan. Okay. Tak ada lagi yang wife complain bila suami meninggal dapat terlalu banyak harta. Tak ada lagi. Ada? Tapi dia complain kalau suami nak sanap, dia complain. Betul tak? Tapi tak ada wife yang complain bila dia dapat mengadu kepada negara, dapat banyak sangat di pampasan riba. Tak ada lagi. Dia ada komplain, husband dia bayar premium yang banyak. Betul? So, this is the point kita. The pain point is here, the wife. You kena racun lagi supaya suami dia sebelum migrate tambah coverage. Okay, kalau suami berapa rasa cukup? Berapa? 5 juta. Okay? Betul, kalau isteri yang betul-betul nak berapa juta? I nak semua empire you. Okay, now. Ini trick favorite teacher Winnie. Lepaskan ni. Katakanlah ada lagi sebelah dia. Yang betul-betulnya. Yang betul-betul. Sini. Come here. Tu dia, dia main lah. Dia gurau-gurau boleh Yes. Kalau okay. Kalau Tuan Baim ni tergolong dalam abang bertuah. Tak abang bertuah, maka dua je lah, dua yang berani seorang lah. So, saya pun berani, saya tak takut dengan teacher Winnie tu. Saya tak kan. Walaupun dia kat sini saya cakap tu kan, saya tak takut dengan dia, tapi dia menakut-nakutkan saya. Okey. Jadi 12.5 bahagi 2, jadi setiap orang dapat berapa? 6.25%. Yang ini needs lagi power, betul tak? Okey, perempuan, this is how you use the faraid to close the deal. Okey, belajar sesuatu? Belajar. Okey, suka tak? Alright, now. Tapi janganlah bawa benda ni pergi kuat sikit. Pegang-pegang Ustaz. Ini senang begitu, faham? Bagi senang nak belajar, faham? Okey, terima kasih teman-teman, tepukan untuk mereka. Alright. Say baik.
Okay. Thank you. Baik-baik turun. Tolong iring angkat. Okay. Okey. Situasi itu agak senang tetapi dia menjadi sukar. Okey, you boleh close lagi hibah takaful kalau you keluarga yang macam ni. Waris macam ni. Which is kalau dia meninggal, ada isteri, ada ibu, tak ada bapa. Tak ada anak lelaki. Ada anak perempuan dan dia ada siblings. Si husband ada siblings. Sebab kalau senario macam ni, you boleh close lagi cepat, lagi senang. Sebab apa tuan-puan? Sebab the surprise brother or sister-in-law will come into the picture. Because dia ada hak tak? Ada hak. Walaupun tak banyak, tapi ada hak. Kalau cash estate okey. Tetapi masalahnya, kalau estate yang tinggalkan tu adalah dipanggil rumah. Kalau cash estate senang, bagilah ikut bahagian tadi, which is kalau ikut tadi, bismillah, lebih kurang 20%, okey lah. Tetapi my question is, what if the estate that being left behind adalah fixed estate atau fixed asset, rumah sebagainya. So that means the brother or sister-in-law akan ada portion dekat sini, 20% lebih kurang. Macam mana? Apakah kemungkinan akan berlaku? Mungkin the brother and sister-in-law akan datang jumpa isteri, cakap, okay, Kak, boleh tak kalau saya nak saya punya portion in term of cash? Rumah tu dekat Bukit Utama ataupun dekat sini, dekat area Damansara. Rumah tu harga 1 juta. Dia nak portion dia, tapi dia nak in term of cash. Boleh jadi tak? Okay. Ataupun dia degil, dia tak nak cash, tapi dia nak nama dia dekat sini. Dia nak nama dekat dalam rumah ni. Boleh jadi tak? Dia ada hak tak? Ada hak. So macam mana settle? Okay, itu namanya kita panggil konsep. Ini pun favorite teknik, method digunakan oleh teacher ini, which is dia panggil tebus pusat. Katalah portion dia 200,000, value estate dia 200,000. Okay, si isteri berjumpa dengan ipar dia, cakap, abang, okay, rumah ni rumah pusaka suami, kami anak-anak di sini. Saya tahu abang ada hak, ada portion ke atas rumah ni, tapi hak abang tu saya bagi dalam bentuk cash yang bernilai contoh 200,000. Tetapi portion abang tak rumah ni, abang pulangkan balik kepada keluarga kita orang. Okay, itu namanya apa? Tebus pusaka. Dan konsep tu boleh digunakan dengan menggunakan you punya warisan gold itu. Agak mudah. Okay, konsep tebus pusaka. Okay, now seterusnya. Ini antara critical person yang sangat penting untuk plan something for them. Pertama, kalau mereka keluarga yang ada anak angkat. Kenapa penting? Sebab anak angkat bukan waris faraid. Okay, keluarga macam ni, parents macam ni perlu ada hibah takaful. Yang kedua adalah mereka yang ada banyak aset tetapi senarai aset dia banyak-banyak fixed asset. Ada rumah, ada tanah dan sebagainya, tetapi cash asset dia kurang. So dia tambah portion cash asset dia. Cara yang terbaik adalah menggunakan hibah takaful. Yang ketiga, golongan abang baib tadi, abang bertuah tadi. Okay? Kenapa perlu ada hibah takaful? Betul? Biasa je lah, ini biasa. Saya tak ada pengalaman. Ini biasa pengalaman kawan saya lah. Dia beritahu saya. Masa dia dah mati dia beritahu saya.
Dia kata, biasanya harta yang dikumpulkan tuan-tuan semasa hidup bersama dengan siapa? Isteri pertama ke kedua? Isteri kedua ni biasanya jumpa masa dia dah senang, masa dia dah agak umur, masa dia dah kaya, dan dia ada attraction. Jadi kebanyakan harta yang dikumpulkan bersama isteri pertama. Lepas tu direzekikan dengan isteri yang baru, isteri yang kedua pada umur 55 macam saya. Contoh kan? Rezeki nak kena tolak kan? Betul? Jadi kahwin lagi. Isteri kedua ni, apa kerisauan dia tuan? Kalau the husband meninggal, husband dia ni macam ATM machine, betul? Kita sebelah ATM machine. So bila ATM machine rosak, tak boleh dispense duit, masalah tak? Kalau dia nak fight dekat mahkamah tu, nak claim, proses dia panjang. Sebab mungkin isteri pertama agak bijak tuntut harta sepencarian. Betul sangat betul? Bila isteri pertama tuntut harta sepencarian, yang tinggal sedikit saja untuk difaraikan. So kita punya sales pitching kepada this kind of prospect adalah tak payah gaduh, tak payah tunggu. Okay, kalau the husband still insurable, okay, allowance yang husband dibagi pada you tu 500 ke 1000 ringgit sebulan, sign up for one takaful plan, buat coverage semaksimum mungkin, 1 million, 2 million, 3 million sebagainya yang mana dia ambil. If something happen to him, okay, you may fight for the estate, for other estate, tapi sebelum you fight, you dapat dulu cash. Betul sangat betul? Dan most of them will never reject this proposal. Itu satu. Dan kalau you boleh ada 2 muka, isteri kedua, you dapat isteri pertama. Dia punya naratif lain pula, betul? Biasalah lelaki lah contoh. Okay? Kan kat sini pun ada kan, boleh kongsi dengan saya. Macam mana pun lah, isteri muda kan? Yang mana lebih sayang? Kan? Yang tua kan? Alhamdulillah. Okay. Yang muda dia baru 26 tahun umur dia kan? Dua-dua buat macam mana kan? So biasanya hati tu lebih muda lah, lebih biasa untuk malam lah. Jadi mungkin dia pun risau. Isteri pertama risau tak? Dia risau. Itulah harta yang suami aku dah beli pada dia. Mungkin account SB dah tukar nama. Dia pun risau. Jadi untuk secure portion dia supaya tak bergaduh, maka kena ambil tak polisi? Dia kena ambil. So dia dapat 2 polisi, nampak? 2 polisi. Okay? Right now. Seterusnya, no son only daughter. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya mereka yang tak punya anak lelaki. Sebab sibling will come into the picture. Joint ownership on property, beli rumah, joint ownership 50-50. Okay? Ini kena buat betul-betul. Lepas tu special child yang ada mungkin anak istimewa, anak syurga dan sebagainya. Ini perlu ada sebab budak ni masalahnya, okey lah mungkin ada orang jaga, tapi siapa akan jaga harta dia? That's the problem. Okay? Wakaf or charity. Mereka yang nak buat wakaf dan charity. Now, soalan dia, berapa ramai yang antara kita dekat sini yang dah ada 1 juta simpanan atau pelaburan? Mungkin ada lah, few of you mungkin ada, yang ada pun senyap-senyap kan, dia rendah diri, tak nak berbangga dan sebagainya, tapi majoritinya belum ada. Now, berapa ramai yang boleh memiliki rumah 1 juta? Pun tak ramai. Berapa ramai yang mampu memiliki hibah 1 juta? Sebab kita nak kumpul 1 juta, bukan semua boleh kumpul. Nak create 1 million, we share in prospect. Kalau old school, apa kita buat? Kita kumpul sikit kan. Kalau kita kumpul 1000 sebulan, katalah tak ada interest, tak ada dividen, berapa lama kita perlukan masa untuk create 1 juta? Berapa lama? Without any interest, katakan. Katalah umur baik berapa baik? Baik umur sekarang berapa? 49, macam 39 kan? Okay. Suka tu. Okay, 49.
Untuk create 1 million dengan simpanan RM1,000 sebulan tuan-puan perlukan 83 tahun. Berapa lama diperlukan? 83 tahun. Kalau umur bagi 49 campur 83, cuba campurkan. Cuba campurkan 132 tahun Pak Im. Oh, isteri Pak Im. Oh, isteri Pak Im. Lambat kan? Tunggu dia pergi kan? Tetapi impossible untuk Pak Im kena 1 million, 1 juta melalui sistem macam ni, old school. Nowadays, orang kaya ke orang tak berkaya sebagainya, the fastest and the cheapest way to create 1 million asset for a family is by having a takaful. Kan? Sebab bagi saya, contohlah saya ambil contoh katalah, okay, 1 million for age 40. Okay, kalau dia buat 5P lah, dia berkemampuan. You nak orang tu buat 5P ke buat 20P? You nak yang mana? Which one do you want? 5P ke 10P? Ha? Kenapa 5P? Cepat sikit habis. Lagi? No, as an agent. As an agent. You want 5P ke you nak buat 20P? To achieve yang berarti 5P is the best lah kan? Sebab you get higher or bigger premium. Okay, now this is 1 million. To create 1 million, kalau dia pay throughout 4,800 in a year. Kalau choose 20 pay is only 6,400 a year. Kalau choose 10 pay, 10,700 a year. Kalau choose 5 pay is only 20,000 a year. This is the fastest and cheapest way to create immediate asset. Why? Because our prospect needs what? A protection for the loan, disability, to have more liquid assets, tebus pusaka, untuk bayar apa? Some of administration cost. Lawyer dan sebagainya, bila nak mencairkan aset tu perlu ada cost dan sebagainya. Dan kalau orang buat bisnes, untuk business protection, which is I will actually elaborate more after this, dan juga untuk charity. So normally ini menu saya when talking about hibah. Orang kata untuk apa hibah? Why I need hibah takaful? This is the first menu I will show them. Okay. This is case study 1. Prospect nama Encik P. Bukan prudential, nama dia Encik P lah. Okay. Dia panggil saya dengan Teacher Winnie untuk tengok apa yang dah ada. Dan bila tengok apa yang dah ada, of course, first of all, what we see is this couple or this husband and wife ni dia very systematic. All the asset liabilities in the Excel format, dia dah senaraikan dah. Ini asset dia, cash asset ni, fixed asset dia, liabilities dia semua dia dah senaraikan. Kan? So I was really amazed lah. Then she asked me, or they asked me, they asked us to actually to analyze dan juga propose apa yang diperlukan. Right. Cash asset dia, okay, total lebih kurang dalam 5 million. Ini cash asset dia yang liquid. Others is in the form of fixed asset lah. Cash asset 5 million. Now, kalau tengok dekat sini, education pun dia rasa tak perlu. Medical company dia cover. Kan? Retirement, EPF dia ada lebih kurang 3.6 million. Nak propose apa? Agak-agak propose apa? Ya, tahu untuk apa? Warisan produk untuk apa? Nasib, legacy, very good. Okay, so I guna konsep wealth multiplication. Wealth apa? Multiplications. Kita gandakan
kekayaan dia. Okay, now orang yang kaya dia buat macam ni. If let's say dia meninggal dunia, dia tinggalkan berapa cash asset? 5 juta. Kalau mengikut kita punya kebiasaan, even my parents, orang yang ada 5 million ni, they hardly to spend more than 1 million. Maksudnya dia spend probably 1 million je. And this is old school mentality, 4 million dia akan reserve untuk next of kin. Itulah. Dia risau meninggal, tak ada apa-apa yang tinggalkan untuk anak cucu. So this is the old school mentality. If they have 5 million, they will spend probably the most is 1 million. The 4 million reserved for the next of kin. And then I told him, this is the old school method. How about, this is hard-earned money, betul lah. How about, okay, you give me 1 million. Give me 1 million. Okay. You spend 4 million. You spend 4 million. Give 1 million. Then from this 1 million, I create another asset untuk dia 10 million. Maksudnya 1 million ni single premium. Okay. Bayar terus. Kalau 5 tahun bayar terus. Kalau 10 tahun bayar terus. So 1 million tu kita bundlekan dengan few produk. Ada savings plan sikit, ada macam warisan gold sikit. Kita bundlekan produk, fully paid all the policy with 1 million. Dan coverage untuk this one easily boleh pergi up to 10 million. So now what happened, beritahu dia. If they say you pass away semalam, first of all, masa you hidup, you dah spend 4 million. Instead 1 million, you spend more, betul? Dia happy tak? Dia happy tak? Instead 1 million, dia spend berapa? 4 million. 1 million dia bagi kepada Prudential contoh, dan Prudential create another 10 million estate untuk dia. So maksudnya dalam keadaan macam ni, win-win situation. Kalau dia buat macam old school, waris dapat apa-apa? Sekarang waris dapat apa-apa? So nampak tak? Buat. So terus this is make sense. It makes sense. So hari tu bawa balik lah, ada yearly 75,000 dan sebagainya, dapat close few case yearly. Daripada this client, dan this client dia refer lagi pada another client, sebab dia tak pernah dengar orang cerita, dia tak pernah dengar produk ni. Dia kata sebenarnya bukan produk kan, produk ke konsep? Konsep. So warisan gold you boleh jual sebagai hibah, sebagai legacy dan sebagainya. So this is we talking about macam mana kita nak double dan triple kan kita punya wealth. Belajar satu tuan-tuan? Okay. Boleh saya teruskan? Dan buatkan dia tertarik. Kat belakang tu ada apa? Apa saya tulis tu? Okay. Of course some of you tak ada buat estate planning, it doesn't matter. Kalau kita buat estate planning, you boleh minta kawan-kawan kat sini dengan kat luar sana yang tahu pasal takaful trust untuk bundlekan dengan you punya hibah takaful. Now, let's say kita ambil hibah takaful, kita tinggalkan 1 juta kepada anak kita. Umur dia 19 tahun. Suami meninggal, bapak dia meninggal, dia dapat berapa? 1 juta. So hibah takaful sifat dia bagi lump sum, dia bagi staggered. Okay. Now, dia bagi lump sum to this guy yang berumur 19 tahun. What will happen? Tell me. Dapat SMS dong. Ya. Saya pilih. So chances is this guy may abuse the money, betul tak? Okay. Another scenario is you meninggal, isteri masih muda, lawa lagi, anak ada 3. Anak ada 3, tapi isteri masih muda, you hibahkan dia satu takaful yang bernilai contohnya 2 juta to your wife. Anak 3. What is the chances, what is possibility may happen? Dia kahwin.
Dia tak nak setia kan, memori bersama semua. Kalau yang meninggal tu isteri pula, isteri meninggal, ada hibah takaful, hibahkan kepada suami 2 juta dengan harapan dan pesanan supaya dia digunakan untuk membesarkan anak-anak. Boleh? Kan? Yang cakap boleh tu lelaki perempuan tadi tu. So what is the possibility may happen? Jadi tuan-puan, untuk prospek anda, this Mr. P, he's worried about this sebab dia ada seorang anak istimewa. That's why he's a bit worried about what will happen kepada anak dia dan kepada duit anak dia nanti. Maka we created one policy untuk dia lah, dan ada coverage, ada few million coverage, dan we bundle up. We have a friend yang doing estate planning. We bundle up dengan apa? Takaful Trust. Okay. So what is Takaful Trust? Ingat hibah takaful bagi lamsam. Tapi macam mana dia belanjakan duit tu? You daripada dalam kubur, you tak boleh bangun. Contoh katalah si isteri tinggalkan bersuami suruh jaga anak, tapi suami dapat duit tu, kubur masih merah, jumpa jodoh lain tu. Boleh tak you bangun jalian tu kat limau? Boleh! Astagfirullah. You tak suka suami kau ni. Duit tu abang janji nak bagi kepada anak kita ni. Kenapa guna untuk enjoy dan sebagainya? Enjoy. Tak mungkin kan? Okay. Ini magic Takaful Trust. Jadi chances untuk orang abuse tu ada. Maka kalau tak nak orang abuse, maka you buatlah Takaful Trust. Maksudnya you cari kawan-kawan, suruh dia siapkan dokumen ni. Sebab Takaful Trust ni, okay, kita akan assignkan policy tu kepada trustee company. Bila meninggal, okay, duit tu akan pergi trustee, dan trustee kena ikut arahan kita yang kita letakkan dalam trust deed. Bagi apa? Trust deed tu kita punya arahan. Duit ni bagi kepada suami saya kalau dia tak kahwin lain. Tapi kalau dia kahwin lain, bagi 200 je sebulan. Anak pertama kalau dia masih sekolah, masih belajar, bagi contoh 1,000 sebulan. Pada anak kedua saya dekat universiti, bagi dia 2,000 sebulan untuk bayar yuran. Bila anak ni nak berkahwin, bagi 20,000 lamsam. Nak beli rumah, bagi 20,000. So you can instruct from the graveyard how the people yang masih hidup to spend your money. Hebat ke saya hebat? Okay, so remember this word Takaful Trust or trust document is the only document can speak on behalf of you from a graveyard. It's the only document. The rest is, you nak buat orang lain nak abuse nama you, tak boleh buat apa dah. Faham tak? You tak boleh buat apa sebab you kat dalam. You pun ada masalah kat dalam tu tak? Kan? Lagi nak pedulikan yang atas. So remember, you bundlekan dengan trust document, your hibah become super complete. Okay? Awesome. Dapat idea? Dapat. Okay. Bismillah. Belum masuk businessman lagi ni. Tak apa, saya ada lagi 4 session dengan you all kan. Pelan-pelan tak apa kan. Sebab banyak topik nak belajar you all. Okay, seterusnya. Okay. Ini siapa? AI. Ini AI image. So bila I cakap AI please create a person or two person actually, the young you and the old you. Kan? So dia keluar macam ni kan? Macam PM ada juga kan? Okay. Alright. Now, the young you and the old you. The concept like this. When you are 39 years old, okay, you are young. But there will be another you when you are 69. But still you. But the one is old you. Now is the young you. 30 years down the road,
there will be another you, which is the old you. Now, when we are old, okay, kadang-kadang nasib kita seperti jadi bola sepak. Jadi bola apa tuan? Bola sepak. Apa jadi pada bola sepak? Ada 22 orang player, seorang referee. Apa jadi pada bola tu? Tendang sana, tendang sini. Mana Liverpool punya penyokong mana? Oh, champion lah, sombong okay. So apa jadi pada bola tu? Ditendang kiri, tendang atas, tendang bawah, kanan sebagainya. So masa kita tua besok tuan, this thing may happen to us. Okay. Kalau kita tendang sana, tendang sini, especially kalau kita tak ada duit lah. Kadang-kadang nasib kita jadi macam apa? Bola golf. So bola golf, pawan. Apa jadi pawan? Okay, apa jadi pawan? Swing yang paling kuat dan yang paling jauh, betul tak? So kadang-kadang kita dibuat begitu. Kita di swing, kadang-kadang masuk dalam apa? Dalam hutan, dalam air dan sebagainya. Tapi nak tak, masa kita tua besok tuan-tuan, kita jadi macam bola rugby. Bola rugby. Kenapa bola rugby tuan-tuan? Semua anak-anak berebut menjaga kita. Man, rumah ni mak takut aku, mak duduk seminggu tak apa, 2 minggu pun tak apa. Jangan pergi mana-mana. Takut. Ada 3 maid. Ada 3 maid saya dah ambilkan untuk mak. Seorang untuk buat pedi making, kan? Seorang untuk mandikan sebagainya, kan? Seorang untuk bagi makan. Sebab apa? Rupanya mak dia ada hibah takaful 5 juta. Faham? Jadi untuk menjaga. Contohlah kalau kita seorang ibu dan bapa, kita baru beritahu anak kita, cakap, Mat, ayah ni ada hibah takaful 2 juta, tak banyak. Macam ni lah, siapa yang jaga ayah? Kalau ayah tu besok dah backridden, dah tak lagat, siapa jaga ayah? Ayah nominatkan nama dia dalam hibah takaful ni. You rasa berebut-berebut tak nak jaga? Dia jadi bola apa? Okay, so this is what to get about. Kita panggil hibah